selamat kembali. Hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana nak buat quotation atau sebut harga dalam sistem terukar. So, macam biasa, perkara pertama yang kita kena buat adalah log masuk ke dalam akaun terukar kita. Apabila kita dah login masuk, kita boleh terus pergi ke quotation ataupun sebut harga. Okey, so kat sini kita ada quotation yang pernah kita buat sebelum ni. Saya yang buat sebelum ni. So, untuk buat quotation kita pergi ke bahagian kanan atas dan tekan create quotation. Okey. Sama seperti invoice sebelum ni, quotation juga akan paparkan ruangan isi maklumat pelanggan. So, untuk yang mana dah simpan maklumat pelanggan dia, boleh terus cari pelanggan yang dia nak buat quotation tu, ataupun kita nak isi secara manual pun boleh. So, untuk ini saya tekan saja. Okey, dah tersedia. Dia proses dia lebih kurang macam invoice juga. Lepas kita dah isi maklumat pelanggan semua, kita pergi ke bahagian produk ataupun servis. So, untuk video ini, kita tekan satu servis. Bahagian bawah ni macam biasa, kalau kita nak tambah apa-apa nota tambahan, kita boleh letak. Attention to ni pula untuk person in charge ataupun orang yang akan terima quotation ni lah. So, sama macam invoice juga, kita boleh setkan tarikh invoice ni keluarkan, berapa hari invoice ni akan valid. Maksudnya kita sendiri set lah. Kalau kita nak invoice ni sah untuk seminggu, kita boleh set di sini. Untuk currency atau mata wang kita letak RM10. PDF language pula kita letak English. Ikut tuan-tuan dan perempuan punya pilihan lah. SST pun sama. Kita boleh set ke standard 6%, atau ada kadar yang kita nak lain daripada SST, ataupun tak ada teks langsung. Okey. So, untuk di sini kita ada show watermark. So, kita nak keluarkan nak ada watermark dalam quotation tu nanti. Okey. So, akhir sekali di bahagian bawah kanan ni kita ada 3 pilihan. Preview. Okey. Ini yang kita akan keluar nanti, quotation yang akan keluar nanti beserta bahagian bawahnya. Kita ada sediakan ruang nama, jawatan dan tarikh. Kita boleh simpan juga sebagai draft kalau kita rasa perlu kita nak finalize maklumat. So, kita simpan dulu pun boleh. Dan di sini saya tekan create and finalize untuk hasilkan quotation. Okey. Bahagian atas sekali ni adalah quotation yang kita baru hasilkan. Kat sini, tuan-tuan tengoklah sendiri. Kalau nak ada buat apa-apa atau kita nak hantar quotation kita semua, kita tekan butang 3 di kanan ni. Dan tuan-tuan boleh nampak sendiri, tuan-tuan dan perempuan boleh nak hantar melalui email ataupun WhatsApp. WhatsApp ni pula hanya tersedia untuk akaun terukar Max account. Sebulan bayarannya hanya RM30 Malaysia. So, untuk contoh video ni saya cuba download
So inilah contoh quotation yang kita baru hasilkan. So tuan-tuan boleh download. Kalau nak hantar manual boleh juga. Cara dia akan melibatkan beberapa langkah lah. So itu saja video saya kali ini. Kalau tuan-tuan ada masalah lain atau masih tak faham lagi, tuan boleh pergi ke ruangan support tiket kami dan kami akan cuba membantu tuan-tuan dan puan-puan di situ. Sekian, terima kasih.